Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, anak emas, anak diamond, anak kesayangan Suburaya. Siapa lagi? Tak lain tak bukan Ultraman Zero. Okey, hari ini kita akan bahas berkaitan tentang form baru Ultraman Zero, iaitu Zero Cosmo Rise. Let's go. Dia ni asyik dapat form baru je. Dekat movie dapat, dekat series Ultra lain dapat, dekat UGF pun dapat. Walaupun dia muncul pada tahun 2009, tetapi 2026 dapat lagi form yang baru. Memang betul-betul anak kesayangan Suburaya. So kalau macam kita tengok trailer yang terbaru, sempena movie ulang tahun series Ultraman yang ke-60, kita nampak Zero akan dapat form yang baru, iaitu Zero Cosmo Rise. Berdasarkan trailer tu, kalau Bro Fatih tengok, dia punya ability tu seakan-akan Decade Complete Form. Walaupun dalam series Kamen Rider yang boleh menggunakan kekuatan Kamen Rider yang lain seperti Grand Zeo, The End, Legend, tapi bagi Bro Fatih, dia punya vibe trailer tu mirip-mirip Kamen Rider Decade Complete Form. Dalam tu kita nampak yang Grigio telah ditangkap oleh budak-budak Diavolo. Lepas tu apa lagi, Zero nak selamatkan, digunakan form dia yang baru, iaitu Zero Cosmo Rise. Dan dalam form ni, antara yang unik ni, dia boleh akses tanpa alat berubah kalau macam dia nak gunakan sesuatu form. Sebagai contoh, kalau macam dalam series JIT, kalau dia nak berubah kepada Zero Beyond, dia perlu menggunakan kapsul. Tapi dengan kekuatan Cosmo Rise, dia tak perlukan kapsul, dia boleh berubah terus kepada Zero Beyond. Serta kita juga diperlihatkan antara kekuatan yang boleh digunakan oleh Ultraman Zero ni. Kalau kita tengok, banyak betul. Kalau kita tengok, hampir keseluruhan ataupun majoriti Ultraman yang dia boleh gunakan. Daripada Ultraman generasi 1 hinggalah generasi yang ketiga yang sekarang. Ataupun daripada Showa hingga sekarang, iaitu Ultraman Teo. Nampaknya dekat sini dia boleh gunakan kekuatan Ultraman terdahulu ataupun Ultraman selepasnya. Antara yang uniknya juga dekat sini, kita nampak dalam banyak-banyak kekuatan Ultraman yang boleh digunakan tu, ada dekat situ antaranya adalah Legendary Ultra, iaitu Ultraman King dan juga Ultraman Saga. Cuma tak ada Legend dan juga Noah. Tapi bagi Bro Fatih, kalau konsep macam ini, kebiasaannya walaupun dia boleh gunakan kekuatan Ultraman yang kuat, biasanya kekuatannya tak 100% macam original Ultraman tu sendiri. Dan dengan menggunakan Zero Cosmo Rise, dia juga boleh panggil dan gunakan finisher Ultraman tersebut. Dalam trailer tu kita nampak dia panggil Ultraman Mebius, dan dia punya style finisher tu sebiji ataupun lebih kurang macam Decade Complete Form. Tapi kalau macam korang perasan, Zero ni sentiasa dapat form baru, walaupun kadang-kadang ada juga orang yang macam kurang suka, tapi macam mana sekalipun sambutannya tetap akan ramai. Boleh kata fanbase Ultraman Zero ni agak besar dalam franchise Ultraman. Apa-apa pun kita nantikan debut untuk Zero Cosmo Rise. Itu saja bagi Bro Fatih untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.